Gajak yo wak go mana. Nah, pok wak perlembagaan ni. Dia kuasa tapi tak duit. Tak boleh duit. Nah, dia tak duit. Jadi bila tak duit, pok kita nak buat apa tak boleh juga. Kita kena naik pergi minta dia bakar juga. Tengok nampak jelasnya semasa kita lekat COVID. Nah, semasa kita lekat COVID. Pok kita lekat COVID, botol boleh buat apa? Botol nak buat apa tak boleh. Tak boleh buat dah. Ngoperaman tak ada. Akhirnya tekan mung kena pakai ngop klan. Botol ada. Kalau botol ngop klan ada tak apa. Ngop klan tak ada kok. Bagi rakyat. Nah, jadi apa orang panggil kan kacak amanat tu sabit tu kita tahu masyarakat kita ni kalau tak ada pok pemuda pok gapo dok wak tunjang cik dok wak gapo semua ni teruk lagi. Ni baru kacak amanat tak masuk lagi kepada otonomi. Hak tinggi lagi, hak muzati. Hak tinggi lagi dah. Tinggi lagi banyak lagi. Nah, habis tu kita perlembagaan ni buat apa boleh kita kacak nak ukar perlembagaan ni. Ha proses perunding ni. 2013 apa Yingluck naik Latik Paradan Yingluck jatuh Paradan jatuh Latik Perayu nah Perayu ikut Aksara nah Perayu turun naik semula Perayu naik semula Perayu turun tu jatuh Aksara naik semula naik Udom Chai naik Udom Chai Perayu nak beradu duk turun Udom Chai naik Wan Lop nah bon naik Wan Lop tu Perayu turun naik baru Cat Chai Setha jatuh Cat Chai pun jatuh naik pula Somsak lah ni Somsak 2 bulan jatuh pula proses perunding ni nak tetap nak ada kemajuan lagu mana duk jadi lagu tu duk naik tukar sabit tu kita atas perlembagaan ini penting nah penting buat kita kalau siapa budak-budak kalau siapa ambil duit butir ni orang tu tidak ada amanah tidak bertanggungjawab dan tidak ada amanah. Ia bukan hanya ia tak ada amanah. Ia bukan hanya sekadar ia tak ada amanah, bukan ia tak bertanggungjawab, ia sedang khianatkan bangsa dia sendiri. Ya, betul lah. Dengan tak secara langsung, dia tak nampak secara langsung, tapi dengan tang om tu dia sedang khianatkan bangsa dia sendiri. Ya. Nah, kalau orang muda, dia khianat masa depan dia sendiri. Kalau orang tua, dia khenakkan anak cucu dia. Ya, anak cucu dia. Kenak juga bangsa, kenak juga agama sekaligus. Ya. Kalau saya bukan nak kecak pasal hukum dah. Tapi nak ayat atau ulama semua ayat atau tak boleh berapa. Pok itu ni macam ni misal. Nah, kita tanya babo sore ni ayat kata tak boleh. Tak puas hati tak? Tak puas hati. Kita tanya pula babo sore ni ayat kata tak boleh. Tak puas hati. Kita tanya sore ni kata tak boleh. Tak puas hati lagi tanya ke siapa ke 9 orang dah. Semua tak boleh. Ada babo yang ke 10. Ayat kata nampak supaya boleh. 10 orang dah, 9 orang dah. Ya, lah ni ada payah tu. Saya payah tu. Okey, kita banyak tu. Malah ni dia dok kecek bukan masalah nak duit ke tak sewa duit, tapi nak duit berapa? Lah ni kacak gitu. Lah ni kita naga ni dah. Saya duk jalan jumpa semua. Naga pakai duit banyak sekali. Kali ni. Satu kawasan ni siapa ke 180 juta. Khususnya K5 ni. Kalau benar-benar. Ya. Aduh, pakai banyak sekali. Ada tempat-tempat tu siapa ke nak beli butir siapa ke 2000 butir. Siapa ke 3000 kok, 3000 kok. Kalau 3000 kok yang nak beli 60000 butir. 60000 butir yang nak pakai 180 juta. 180 juta. Satu kawasan. 5 kawasan tak boleh lah tenaian kata 1,000 kualan duit daripada scammer turun lagi di kita. Ya, pak kita nak lagu nak lagu mana. Orang muda kita yakin boleh kata 90%. Mana ada kesedaran tu. Dia mau tak saya tengok tak saya tu. Kalau kita tengok pilih awak ni pun dah nampak kesal dah. Tapi golongan tua masih tak lagi tak berubah. Ya. Ni orang tua ni buluh nak kota tu. Dia duk pegah dengan ketua-ketua tertentu. Kita royak tak boleh walaupun kita nak. Saya pun duk dengar ada demo kata boleh. Saya pun duk dengar lagi. Bukan kata boleh. Tak boleh juga, tapi fok kita dengar tak su.
Dah, yang boleh takwil lah. Kita tak sebut orang lah. Ada saya dengar saya dengar suk dah. Dia kata lah ada seorang babo dia kata ke mana? Dia mau bui ambil jangan tolak lah. Tapi dia kata, hak timet api tu dah mau tak dengar. Tapi kalau nak beli sorga tak leh dia kata. Tu. Tak leh kalau nak beli sorga. Sebab apa? Sebab sorga lebih mahal dia kata. Nak katuk situ lah. Tapi tu ya pasal kalau nak kata sikit dah. Tapi bukan nak setuh dengan babo-babo pedak dah. Tapi nak ayat tu. Kita tak boleh buka lubang. Tak ada buka lubang. Ya buka lubang ni ya ya ada buka lubang boleh. Seperti ulama kata mana orang hak nak beli undi tu boleh beli undi. Sekiranya untuk kepentingan umum, kepentingan umat. Guna kaedah yurtakab akhaf dararain. Kita boleh buat dosa kecil nak mengelak daripada dosa besar. Mudarat kecil, dosa kecil nak mengelak daripada besar. Sekiranya kita tidak ada kuasa politik, orang kita tak ada langsung dalam siapa. Atau tak ada ke perkara dia, orang tak tiba perkara. Jadi rugi kepada umat kita. Ya. Kalau kita kecek tadi dah. Rugi habis kalau kita tidak ada kuasa politik. Ya. Saya kecek dah. Kita ada 9. Dia 9 sekat tu. Pakat tumbuk pun ada pakat tumbuk lagi. Saya sikit dah. Dulu tapi tak saya sebut nama parti. Saya tak sebut nama parti sebab takut settle. Dulu dah mau mari job. Lama lah dah masuk pakak-pakak mari duk buat duk gapo tu mari job parti ni molek gapo gitu gini-gini. Saya tak ikut masa tu. Duk tak ikut duk tengok. Bo kita terasa kata nampak molek juga dah. Nampak nampak kata kita boleh guna, kita boleh apa orang kita boleh gapo boleh. Pula ke mati lain pula. Pagi mati lain pula. Mari royak benda yang sama tadi. Oh, batin ni tak leh, batin ni kita kena mari batin ni gini. Apa lagi? Saya tak ada ikut dulu dah. Dia dengar, dia tengok. Mari training. Hati lain pula. Saya kata, nah, jadi orang panggil ambil rakyat ni buat main-main. Nah, ambil rakyat buat main-main. Kita nak pergi kok ni tu jadi kita rasa sepongai. Tak sepatutlah bukan lah ni. Nah, bukan. Jadi pokoknya lah ni, perlembagaan ni wajib bagi kita. Wajib bagi kita kena buat. Wajib politik lah. Bukan wajib agama dah. Wajib politik. Lama duduk silap. Pas duit putih tu pun kita juga. Jangan sama sekali. Habis tu kita kena khabar kata kita jangan. Dan ada saya biasa dengar kata Melayu ke hadis saya tak ingat lah. Dia kata apa? Kalau kita tak boleh jadi orang yang bangun, kita jangan jadi orang yang khianat. Orang yang khianat. Ada qaul aqwal ada ulama. Ada. Pak orang hak mengambil ni boleh juga ada fatwa mereka lebih kata mengambil apa? Karena takut kerana apa? Jangan buh dia, patut bagi duit tu kepada orang sakai. Atau sejik orang tak saya buat jalan ke buat jambai ke apa? Tu boleh. Jalan keluar ada. Kalau ambil dah juga. Ni fact.